Semua niche yang saya sebut ni memang ramai orang buat. Tapi jangan risau. Ia masih sangat luas dan tak tepu pun. Kek dia besar, semua orang boleh dapat bahagian. Jadi, pilih satu yang paling dekat dengan hati dan kehidupan awak. Jangan pilih sebab orang lain buat, pilih sebab awak suka. Okey, sekarang bahagian paling penting. Macam mana nak tentukan niche dengan tepat, tanpa rasa pening kepala sampai nak migraine? Saya ajar cara paling mudah. Cuma perlu tanya diri sendiri 3 soalan mudah ni je. Soalan pertama, saya minat apa? Jujur dengan diri sendiri. Apa benda yang awak boleh buat atau cakap berjam-jam tanpa rasa bosan? Sebab kalau awak tak minat, saya jamin awak takkan bertahan lama. Nanti baru sebulan 2 dah rasa lemau. Soalan kedua, saya pernah lalui apa? Ini lubuk emas konten. Pengalaman hidup kita adalah konten yang paling jujur, paling real, dan paling orang boleh relate. Contohnya, awak mungkin bukan pakar FB Pro, tapi awak pernah mula dari zero, dari tak tahu apa-apa. Proses pembelajaran awak tu sendiri dah boleh jadi satu niche yang sangat kuat. Dan soalan ketiga, saya boleh bantu selesaikan masalah apa? Fikirkan, apa kemahiran kecil atau pengetahuan yang awak ada yang boleh bantu orang lain? Konten yang menyelesaikan masalah, walau sekecil mana pun, adalah konten yang sangat disukai ramai. Contoh lain, awak seorang ibu yang suka masak resipi mudah dan cepat untuk keluarga. Itu pun satu niche yang hebat. Atau contoh lain, awak suka sangat tanam sayur dekat belakang rumah. Itu pun niche yang sangat powerful. Ingat, niche yang baik bukan apa yang awak paksa diri untuk buat, tapi apa yang awak natural dan seronok buat. Itulah kuncinya.